Kalau muka selalu naik ruam kecil tu kenapa ya? Maybe kulit awak jenis sensitif ataupun kulit awak ni mudah irritate. Ataupun kalau ruam kecil-kecil tu dia naik, lepas tu dia tak boleh hilang. Takut dia jadi rosacea. Rosacea ni dia datang daripada PIE. PIE ni datang daripada keradangan kulit kita disebabkan jerawat tu. Ataupun boleh jadi bukan sebab jerawat tapi maybe sebab kulit kita burn. Dia jadi macam meradang. Kita punya kapilari darah dekat muka kita ni. So, kapilari darah dekat muka kita ni, dia boleh mengembang dan mengecut. Sebab tu ada orang yang dia naik ruam-ruam merah, dia naik lepas tu dia hilang. Tapi ada setengah kulit yang dia memang skin barrier dia tak berapa nak sihat dan kelembapan kulit dia tu tak berapa nak tinggi, hydration dia tak berapa nak cukup, menyebabkan keradangan tu nak pulih lambat. So, bila benda tu lambat, keradangan tu stay lama dekat kulit sampailah dia jadi penyakit ataupun dia jadi satu skin concern, masalah kulit yang dipanggil rosacea. So, macam mana cara untuk treat benda tu adalah dengan awak kena jaga bahagian basic awak dulu. Awak tengok awak dah pakai gentle cleanser ke? Lepas tu moisturizer awak okey tak? Lepas tu hydration awak okey tak? Tengok dari segi basic dulu. Itulah yang membantu untuk memudahkan masalah kulit kita selesai dengan cepat. Produk untuk kalau naik merah-merah tu. Ni produk ni awak try ni. Yang ni dia ada ingredient urea. Bagus gila untuk meningkatkan kelembapan dengan sangat cepat.